Tuan-tuan, setengah orang kita mengaji tak banyak pun. Kadang-kadang orang bagi tahu satu fatwa ataupun satu hukum syarak yang dia tak pernah dengar. Dia buat keputusan tentang diri dia. Saya selalu buat contoh, ulama-ulama hadis dulu. Ada ulama hadis yang dia panggil satu peringkat, dia panggil hafiz. Hafiz. Kita ni hafiz Quran ni. Hafiz hadis ni, maksudnya dia ni boleh dikatakan pada logiknya hampir semua hadis dan sanad hadis itu lalulah kot dia. Maksudnya dia pernah dengar. Kalau hafiz hadis ni seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Taymiyah umpamanya, Al-Hafiz Ibn Taymiyah, ataupun Ibn Qayyim, banyak lagi Hafiz Ibn Kathir, banyak semua Al-Hafiz ni. Kalau mereka ni kata, aku tak pernah dengar hadis tu, ulama hadis bimbang. Pasal mereka pakar, semua hebat, mereka tak pernah dengar, dibimbangi hadis itu palsu. Sebab apa? Sebab mereka jago hadis. Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang kampung ya, sama tarah dengan hafiz tu. Bila tuan-tuan, orang habaq satu benda, tak betul, aku tak pernah dengar. Dia duduk bersandang kedai kopi, tiap pagi dia dengar, main mana? Aku tak pernah dengar pun mereka ni baru duduk main ni, kata. Hang siapa hang nak nilai diri hang kalau pernah dengar benda tu betul? Kalau aku tak pernah dengar, tak betul. Kalau hang pakar di dalam Quran ataupun hadis, padanlah hang cakap benda tu. Dan ini tabiat orang kita. Tabiat orang kita. Hatta kadang-kadang tu imam dan ustaz pun, bila orang abang ustaz, saya tak pernah dengar karut. Dia tak pernah dengar karut. Hang tak pernah dengar bukan mesti benda tu karut, mungkin hang lah tak tahu. Dan ini masalah.